kita ada dua whistleblower, kita panggil saksi utama dalam kes ni, yang hadir untuk membantu kita membuat serahan maklumat-maklumat berkaitan dengan bukti-bukti. Kes ini adalah melibatkan beberapa syarikat yang dianjurkan oleh 3 dalang utama. Dalang utamanya seorang warga negara Indonesia, juga ada seorang warga negara Rusia dan juga satu rakyat Malaysia. Mereka tiga-tiga ni combine menganjurkan satu skim forex yang telah menyebabkan kerugian hampir 140 juta ringgit. Pada MSO sendiri, total mangsa yang kita ada semua lebih kurang 495 orang. Mereka menggunakan beberapa syarikat di Labuan, syarikat broker di Indonesia dan menggunakan marketing arm di Malaysia untuk mempromosi. Pada peringkat awalnya macam biasalah, mereka bayar wang forex ini, kemudian akhirnya mereka tukar forex ini kepada konsep kripto tanpa persetujuan daripada pengadu-pengadu. Dan mereka telah tidak bayar, bahkan mereka memberi alasan demi alasan. Kita telah membuat laporan polis. Laporan polis kita telah dibuka kertas siasatan di bawah Seksyen 420. Kita juga telah membuat aduan ke Bank Negara. Kita juga telah membuat aduan ke Kedutaan Indonesia supaya Kedutaan Indonesia juga untuk campur tangan kerana ini melibatkan mastermind daripada rakyat Indonesia. Jadi kenapa kita hadir pada hari ini? Kita dapati bahawa pengadu-pengadu mendapati bahawa siasatan agak perlahan. Mastermind ataupun suspek ini memberi alasan bahawa dia tidak ada kaitan dengan sindiket ataupun tawaran berkaitan dengan pelaburan-pelaburan ini. Maka pada hari ini kita hadir membawa 2 saksi utama yang sebelum ini merupakan terlibat dalam pentadbiran, dalam marketing. Kedua-dua mereka ini mempunyai bukti WhatsApp komunikasi daripada awal sampailah habis. WhatsApp komunikasi yang teliti di antara mereka dan juga suspek utama. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan itu saja, mereka juga mempunyai bukti-bukti transaksi kewangan yang melibatkan suspek ataupun mastermind. Segala WhatsApp komunikasi, segala bukti transaksi, semuanya ada di sini. Tujuan kita bawa mereka berdua hari ini, saksi utama dan juga bukti-bukti hari ini adalah untuk kita sampaikan kepada pihak berkuasa polis supaya mempermudahkan siasatan mereka. Kami dah di tahap merayu. Usaha kami dah hampir 2 tahun. Pengadu-pengadu berasa amat sedih kerana tempoh masa yang begitu lama hingga hari ini belum ada apa-apa pendakwaan, jumlah kerugian yang begitu besar dan akhirnya mereka rasa hak mereka tidak diadili. Kami masih lagi menaruh keyakinan yang penuh kepada agensi siasatan dan kami berharap merayu supaya agensi siasatan dapat mempercepatkan siasatan dan menyerahkan siasatan kepada bahagian pendakwaan supaya mastermind ini dapat didakwa dan memberikan keadilan kepada mangsa-mangsa yang ada.